kata ambil duit zakat ni, ini satu perkara yang besar. Saya bukan nak bela diri, tapi dah tuan-tuan lagi kata tak jawab pula. Tuan-tuan, saya nak begini simple. Pertama, kalaulah saya ni nak ambil duit zakat ni, la samahallah. Pertama, zakat tu tak duduk di bawah pejabat saya. Saya tak ada apa-apa otoriti dalam zakat ni. Nak lulus satu sen pun tak ada kuasa. Dia bukan di pejabat saya. Kedua, saya ni banyak kelemahan. Tapi saya berharap bab duit ringgit ni bukan kelemahan saya. Saya harap. Tuan-tuan sebahagian mungkin pernah dengar ceramah saya sudah lama, video saya. Tuan-tuan pernah tengok saya jual apa-apa barang dalam ceramah saya. Saya tak pernah jual. Saya tak pernah jual even buku saya pun. Walaupun saya tak kata salah di dalam ceramah saya. Tuan-tuan yang orang kaya sebahagian berkawan dengan saya. Kalau ada, betulkan saya. Saya tak pernah minta daripada sesiapa dan saya tidak pernah minta kerana dia ada kelebihan supaya dia bagi diskaun kepada saya ataupun dia bagi apa-apa kelebihan kekayaan daripada saya. Kalau dia ada hotel, dia ada apa, tolong bagi untuk saya dan family saya. Saya tidak pernah lakukan itu kerana saya takut menjejaskan mesej saya. Hatta kalau ada restoran, kau ada siapa-siapa boleh habaq Dr. Mazhar selalu duduk main makan kedai dia, duduk minta diskaun. Boleh pergi tanya, kok saya minta. Ataupun supaya sentiasa berfikir untuk dapat makan free. Saya berusaha sentiasa untuk bayar. Itu saya rasa saya tak lakukan. Bila orang kata ambil duit zakat, banyak benda yang tak patut awak boleh kata yang lain. Tapi itu saya tidak lakukan. Ceramah perkampungan sunnah, tuan-tuan boleh tanya staf. Mufti tak boleh ambil apa-apa. Di negeri Perlis ni ramai orang panggil saya ke ceramah. 10 tahun sudah saya. Ada siapa-siapa yang pernah terlibat, saya mengenakan charge ceramah ataupun meminta duit ceramah. Ada sesiapa yang mempunyai pengalaman, dia buat buku dengan saya. Tak tahu dia bayar ke tak bayar. Saya bertanya, di mana harga buku saya? Saya bukan bela diri saya, tapi itu bukan. Bukan saya nak cerita kebaikan diri saya, tak. Tapi cerita ni tidak benar. Itu bukan. Banyak benda yang saya mungkin tak bagus lah. Tapi saya tak ambil hatta sebiji kacang orang di kedai tester masuk ke mulut saya, melainkan saya meminta izin daripada dia. You can say anything else, but it's not money. Tapi insan, bila you kata benda tu, kita tahu ini macam berlebih-lebihan. 230 juta pula tu. Rugi pakai kereta kerajaan. Saudara-saudari sekalian, bukan itu saya nak cerita. Tapi saya nak cerita apa Allah ajar Nabi-Nya. Kita juga, tuan-tuan juga menghadapi keadaan. Allah tak ajar Nabi, kumpulkan hujah yang terbaik untuk jawab mereka. Bukan itu, hujah memang kena jawab. Tapi untuk engkau, setelah sempitnya dadamu, di atas apa yang mereka katakan, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu. Dan jadikanlah engkau di kalangan orang-orang yang sujud. Bila kau dengar ini semua, kau bangun dan tasbih. Kau sujud kepada Allah. Kau adu kepadanya. Segala kalimat itu, dia maha mendengar. Dan panahan doa tidak pernah melepasi sasarannya. Walaupun manusia mungkin bersembunyi,
di sebalik segala nama dan lindungan. Tapi jika panahan doa itu sampai, engkau akan mengetahui bahawasanya ia tidak ditanggung oleh bukit dan gunung. Hadirin yang dirahmati Allah. Zikir, tasbih yang diajar oleh Allah di dalam Al-Quran. Bukan soal hanya manusia berjalan sebut subhanallah. Tapi bagaimana manusia mengatasi masalah. Tuan-tuan, jika ada masalah, bangunlah. Wa kun minas sajidin. Bangun bertasbih. Bangun. Tengah malam sebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebanyak-banyaknya. Sebut hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sujud kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang padamu al-yaqin. Maut. Ataupun dengan maksud keyakinan yang memuncak sehingga dalam keadaan yakinan itulah engkau bertemu dengan Tuhan. Fasbir ala ma yaqulun. Dalam ayat yang lain Allah kata, wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Wa minal laili fasabbih wa adbaril fasabbih wa adbar sujud. Allah ajak hadapi masalah pada waktu malam bertasbih. Orang-orang sunnah ini yang datang mempelajari sunnah ini, mudah-mudahan semuanya tidak meninggalkan tahajud. InsyaAllah. Mudah-mudahan semuanya bangun dan bertasbih, memuja dan memuji Allah. Dalam riwayat, kita tafsir sebahagiannya Israiliyat, tapi memberi manfaat. Menyatakan bahawasanya apabila Nabi Yunus angkat, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci engkau. Tidak ada ilah melainkan engkau. Maha suci engkau. Aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Sautun ma'ruf min abdil ma'ruf. Suara yang dikenali daripada hamba yang dikenali. Tapi kami tidak tahu dia di mana, wahai Tuhan. Yunus. Biarlah suara kita ini sentiasa dikenali, didengari di langit. Pada 1/3 malam yang akhir sentiasa bertasbih. Dan malaikat mendengar kita bertasbih, memuja dan memuji Allah. Jangan orang kuat sunnah datang perkampungan semangat, bagus, semua bagus. Tapi gagal untuk bangun, untuk salat.